Ini adalah 5 langkah mudah untuk tuan-puan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold. Langkah yang pertama, download apps Public Gold. Boleh klik open, klik bahagian sign up. Masukkan details tuan-puan, nama penuh, nombor IC, email, nombor telefon dan juga branch. Seterusnya, masukkan introducer PG code. Masukkan PG code PG00179245. Klik chat. Akan keluar nama Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki. Klik proceed dan klik submit. Langkah ketiga, tuan-puan perlu login ke dalam apps Public Gold. Username adalah nombor IC tanpa dash, password nombor IC tanpa dash. Apabila berjaya login, tuan-puan akan nampak nama tuan-puan di bahagian atas. Langkah yang keempat, boleh aktifkan akaun Public Gold tuan-puan dengan belian pertama. Boleh klik top up. Harga semasa berada di sini. RM100 dapat 0.1639. 1 gram harga semasa adalah RM610. Boleh masukkan RM100 ataupun 1 gram. Klik I agree. Klik place order. Klik OK. Tuan-puan perlu tik di bahagian declaration form dan klik I confirm. Klik submit. Nanti tuan-puan boleh pilih mana-mana online banking yang tuan-puan ada. Selesai saya payment, tuan-puan boleh klik close dan grade emas akan keluar di bahagian atas ini. Selepas tuan-puan buat belian pertama bersama dengan Public Gold, tuan-puan boleh WhatsApp saya pada nombor 019-9404-964 untuk saya invite tuan-puan masuk dalam support group saya. InsyaAllah dengan ilmu yang saya kongsikan dalam grup tersebut, tuan-puan boleh berjaya dengan emas, tuan-puan boleh kaya dengan emas. Assalamualaikum.